Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini adalah hari Isnin, 16 hari bulan Jun 2025. Secara khusus, saya perlu membuat sedikit penjelasan dan saranan berkaitan dua perkara. Saling kait-mengait, tapi dua perkara yang berada di forum atau landasan yang berbeza. Yang pertamanya, pada 12 hari bulan Jun yang lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang telah bersidang berkaitan dengan permohonan pengkomitan yang difailkan oleh Najib Razak terhadap bekas Peguam Negara yang kini merupakan Hakim Mahkamah Persekutuan, iaitu Ahmad Tehriruddin Mohamed Saleh, permohonan yang mana difailkan pada 21 Mei 2025, dan menurut media pada 12 hari bulan Jun, Mahkamah telah pun membuat penemuan bahawa permohonan pengkomitan yang difailkan oleh Najib itu tidak tertakluk secara langsung di bawah perintah penggantungan prosiding semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi bertarikh 28 April 2025 dan adalah bebas. Yang keduanya, permohonan pengkomitan itu adalah bebas dan berbeza daripada permohonan semakan kehakiman yang digantung sehingga pelupusan pendengaran rayuan di Mahkamah Persekutuan pada 1 dan 2 hari bulan Julai yang akan datang. Justru, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berkenaan telah menetapkan pendengaran permohonan pengkomitan yang difailkan oleh Najib Razak terhadap Ahmad Tehriruddin itu ditetapkan untuk didengar di Mahkamah pada 19 hari bulan Ogos 2025. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, pada hari ini 16 hari bulan Jun 2025, media juga telah melaporkan bahawa Syafiq Abdullah, Peguam Najib Razak, telah di atas arahan Najib Razak membuat satu laporan polis terhadap Ahmad Tehriruddin di Balai Polis Dang Wangi pada sebelah petang tadi. Menurut intipati laporan berkenaan, antara lain dan secara khususnya, laporan jenayah tersebut terhadap Ahmad Tehriruddin adalah berpusarkan Seksyen 204 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 209 Kanun Kesiksaan, di bawah mana ianya adalah membabitkan kesalahan-kesalahan di mana seseorang menghapuskan ataupun menghindarkan daripada pengetahuan orang, menyembunyikan atau mengubah mana-mana dokumen dengan niat untuk mengelak ianya digunakan sebagai keterangan di dalam mana-mana prosiding mahkamah. Itu Seksyen 204. Seksyen 209 pula secara khusus adalah berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh mana-mana individu, sama ada secara fraud ataupun dengan niat curang dan dengan niat untuk memberi kecederaan kepada seseorang dari segi perasaan, membuat tuntutan palsu di mana-mana mahkamah. Justru lepas laporan polis dibuat, sememangnya ianya akan menjadi dalam bidang kuasa pihak berkuasa polis untuk melakukan siasatan, membuka fail siasatan dan memberi maklumat dari masa ke semasa berkaitan dengan siasatan tersebut. Tapi isunya di sini adalah seperti berikut. Seperti yang kita ketahui, bekas Peguam Negara Ahmad Tehriruddin Mohamed Saleh sejak pada 12 hari bulan November 2024 telah diumumkan sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan dan telah pun dilantik sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan. Maka persoalannya adalah, adakah ianya
moral, beretika dan molek untuk seseorang yang menghadapi prosiding penghinaan mahkamah dan siasatan di bawah laporan polis sepatutnya dibiarkan mendengar kes-kes rayuan ataupun permohonan-permohonan sebagai hakim Mahkamah Persekutuan. Walaupun di tahap ini sememangnya belum ada perbicaraan prosiding penghinaan mahkamah yang cuma akan berlangsung pada 19 Ogos. Dan kita tak tahu juga sama ada siasatan pihak berkuasa polis akan menjurus kepada apa-apa cadangan untuk pertuduhan jenayah. Tetapi isunya di sini bukan tentang individu biasa. Isunya adalah tentang integriti mahkamah, tentang kehormatan rakyat kepada mahkamah. Adakah dengan wujudnya pengetahuan umum tentang kewujudan prosiding penghinaan mahkamah dan laporan polis berkenaan, maka rakyat akan yakin dan hormat sistem kehakiman sekiranya individu berkenaan, iaitu hakim Mahkamah Persekutuan berkenaan, dibenarkan untuk pada masa ini masih mendengar rayuan maupun permohonan. Keduanya, saya syorkan supaya pihak yang berkenaan, iaitu pejabat ketua hakim negara, boleh mengambil langkah yang patut, bukan untuk memprejudiskan Ahmad Tahrirudin, tapi untuk mengukuhkan hormat dan integriti mahkamah. Memandangkan ada dua perkara tersebut yang membabitkan kepada Ahmad Tahrirudin, maka Ketua Hakim Negara merehatkan beliau, yakni Ahmad Tahrirudin, daripada menjalankan fungsi sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan dalam mana-mana panel rayuan maupun permohonan. Pada masa yang sama, yang ketiganya, kita tahu seandainya tidak ada lanjutan tempoh perjawatanan kepada Yang Amat Arif Tun Tengku Maimun, maka beliau akan bersara pada 1 hari bulan 7 2025. Justru saya syorkan mana-mana bakal Ketua Hakim Negara yang masuk selepas itu, jika ianya tempoh lanjutan, tempoh perkhidmatan perjawatanan Tun Tengku Maimun tidak dilanjutkan, akan mengambil saranan ini untuk menunggu keputusan prosiding penghinaan mahkamah dan siasatan pihak berkuasa polis sebelum Ahmad Tahrirudin dibenarkan untuk menjadi hakim dalam mana-mana panel rayuan maupun permohonan, demi hormat kepada mahkamah dan tanpa pun memprejudiskan Ahmad Tahrirudin. Yang keempatnya, seandainya lah kedua-dua perkara tersebut, prosiding penghinaan mahkamah dan laporan polis, selesai memihak kepada Ahmad Tahrirudin, iaitu beliau didapati tidak menghina mahkamah dan pihak kuasa polis mendapati tidak ada tindakan jenayah lanjut yang akan diambil, maka dengan serta-merta beliau boleh berfungsi kembali. Tapi seandainya mahkamah dalam prosiding penghinaan mahkamah maupun pihak berkuasa polis mendapati ada kesalahan untuk diajukan bagi tujuan keputusan oleh pejabat peguam negara, maka sebaiknya tempoh pemberhentian perjawatanan Hakim Mahkamah Persekutuan yang diambil dengan segera akan menaikkan nama baik dan imej serta integriti dan kehormatan mahkamah. Pada masa yang sama, akhir sekali, dalam keadaan di mana terdapat jawatan-jawatan tertinggi kehakiman yang akan kosong mulai pada awal Julai dan berterusan sampai Oktober tahun ini, maka saya juga syorkan dan memberi saranan dengan penuh rendah diri bahawa apa-apa permohonan ataupun rekomendasi untuk menaikkan nama Ahmad Tahrirudin Mohamad Saleh sebagai hakim bagi mengisi
mana-mana satu daripada 3 jawatan tersebut ditangguhkan dulu. Sehinggalah 2 perkara yang saya telah nyatakan tadi, prosiding penghinaan mahkamah dan siasatan pihak berkuasa polis selesai. Sekian.